Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Harap semua dengar suara saya ya. Boleh Dato', boleh. Alhamdulillah. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera 2030. Salam One Team One Target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang mengizinkan kita untuk terus bersama-sama pada pagi ini bagi bengkel yang kali ketiga. Yang sangat dihormati semua peserta, khususnya daripada Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak yang dapat hadir bersama pada pagi ini. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan ya. Masih kekal bersama untuk hari yang ketiga. Memang saya pun dimaklumkan sebahagian daripada rakan-rakan kita ya, ada yang dah mula bergerak untuk menyambut Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban di tempat masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Alhamdulillah, semoga selamat perjalanan mereka pergi dan balik ya, dan semoga sepanjang perjalanan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya Allah. Dan untuk tuan-tuan juga, saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan juga tetap berkorban ya, walaupun dalam cuti tuan-tuan yang ada banyak juga perkara ya. Nama je cuti tuan-tuan ya, saya pun faham guru ni. Nama saja cuti ya. Ada yang sedang menanda kertas, ada yang sedang menanda buku latihan, ada yang sedang melaksanakan projek sekolah dan sebagainya. Jadi tugas guru ni walaupun cuti memang sibuk, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan ya yang dapat berkorban, meluangkan masa untuk bersama saya bermula daripada 3 hari bulan, siri 1, 4 hari bulan, siri 2, pada 3 hari bulan dan 4 hari bulan dan siri 5 siri 3 pada 5 hari bulan. Jadi 2, 3, 3, 4, 5 untuk mingkir 1, 2 dan 3. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan ya. Untuk makluman awal tuan ya, insya-Allah mungkin kita akan habis awal sikit pada pagi ini, 10.30 pagi. Saya cuba usahakan sebab ialah ada juga yang memang selepas ini nak balik ke kampung juga ya. InsyaAllah tuan-tuan ya, saya telah sediakan rakaman, dan untuk makluman bersama juga, saya tunjukkan tuan-tuan ya. Bagi rakaman okey, bagi rakaman yang sebelum ini, saya telah mudahkan untuk tuan-tuan, di mana kalau tuan dapat lihat ya, saya telah letakkan masa timing masa. Jadi selepas ni tuan-tuan boleh klik masa ni saja. Jadi kalau seperti ini tuan-tuan So ada tuan-tuan ada di sini, tuan-tuan boleh pergi more dan tuan-tuan boleh pilih sajalah mana untuk intro, aplikasi Smart Inventor, daftar, job form, paparan dan kelebihan job form, membina avatar sendiri, membina pembantu guru AI. Jadi tuan-tuan boleh klik saja mana part yang tuan nak cepat. Jadi artinya pembelajaran tuan-tuan menggunakan video YouTube ini nanti akan lebih berfokus. Ya, insya-Allah nanti untuk video 2 pun saya akan buat begitu. Dan untuk video 3 pun saya akan buat begitu juga untuk memudahkan tuan-tuan. Dan mungkin juga kalau berkesempatan saya akan sediakan flyer untuk menjadikan rujukan mungkin kepada pengetua atau guru besar, kepada inilah guru-guru di sekolah. Ataupun untuk pesara universiti, untuk pelajar-pelajar di universiti untuk menghasilkan inovasi bagi aplikasi melalui job form ini. Okey, saya teruskan tuan-tuan ya. Seperti biasa, jika ada soalan tuan-tuan boleh bertanya terus. Dan kehadiran saya telah mengkongsikan awal, memandangkan takut ada yang sambil memandu tu nak dengar sekali bengkel, ada juga yang nak klik dahulu kehadiran. Jadi saya buka awal untuk memudahkan tuan untuk pelbagai urusan. Dan untuk sedia kehadiran, insya-Allah nanti Ustaz Zainuli juga akan kongsikan sebentar lagi insya-Allah di dalam pautan yang disediakan. Okey tuan-tuan untuk hari ini
Okey, terima kasih Cikgu Badara ya, yang masih bersama pada pagi ini. Saya faham Cikgu Badara tu sibuk macam-macam kerja yang perlu diuruskan Okey, tuan-tuan ya, untuk pada pagi ini, bengkel kita yang ketiga pada 5 Jun adalah untuk pertama membina aplikasi di JobForm, memasukkan avatar, AI, quiz ke dalam aplikasi dan publish. Itu saja 2 saja utamanya. Ya. Jadi insya-Allah sebelum setengah kita akan habiskan semua. Jadi untuk membina aplikasi dan ini kita akan gabungkan semua sekali nanti di dalam satu aplikasi dan kita akan masukkan semua dalam aplikasi dan kita akan publish. Okey, tanpa membuang masa tuan-tuan ya, tuan-tuan boleh buka di mana tuan-tuan mendaftar job form sebelum ini. Saya daftar di sini ya. Okey. Kita masuk pada My Workspace. Okey. Sign with Google. Tapi kadang-kadang dia auto tuan ya. Dia keluar auto macam tu. Ni lagi cantik. Kita bagi dia masa. Kalau ni lagi terus ya. Klik. Tuan klik. Kali ni untuk makluman tuan-tuan ya, saya buat Google Meet ni di rumah. Saya harapkan lepas ni tak ada masalah berkenaan sijil. Tapi kalau ada juga masalah seperti biasalah, tuan-tuan boleh PM saja saya untuk saya update sijil yang mungkin ada masalah tertindih dan sebagainya ya. Tapi kita insya-Allah hari ni tak ada masalah mudah-mudahan. Okey, tuan-tuan ya. Jadi kita dah ada semua, kita ada dah pendaftaran tentang kuis sejarah, kita ada soalan kuis sejarah, kita ada nota, kita juga ada AI guru sejarah. Jadi saya nak bina satu aplikasi khas untuk mata pelajaran sejarah pada hari ini. Ya. Jadi tuan-tuan pun dah faham mengenai interface atau paparan muka job form ini sebab ini dah hari ketiga ya. Jadi tuan-tuan pun dah arif. Jadi saya cadangkan tuan-tuan untuk buka juga bersama saya supaya kita boleh hands on bersama-sama. Okey tuan-tuan ya. Kita buka pada My Workspace. Tuan ya, kita dah buat job form semalam. AI pada kemarin lah 3 hari bulan. Job form pada 4 hari bulan. Table pun kita dah buat pada 4 hari bulan. Sekarang pada 5 hari bulan ini kita akan masuk satu lagi iaitu My Apps di sini tuan-tuan ya. Sebenarnya banyak kita belajar pada pagi ini. InsyaAllah lepas ni siap apps tuan-tuan. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan rasa nak berkolaboratif dengan pelajar pun boleh. Jadi pelajar yang tolong buatkan untuk tuan-tuan, tuan-tuan bimbing dia saja. Pun boleh tuan-tuan ya. Kadang-kadang saya suka juga cari tu. Pilih 3 orang yang terbaik. Jadi tuan-tuan bagi tahu je guru pelajar tersebut apa yang saya nak. Jadi bila ada pertandingan inovasi, tuan-tuan masuk berkumpulan. Ya, bersama pelajar lah. Ya. Okey. Jangan lupa tuan-tuan ya, kita ada pertandingan inovasi. Peringkat negeri Perak. Tarikh tutupnya pada Julai. Lama lagi tuan-tuan ni, rasa 17 Julai. Kelebih lagi ya. Untuk guru pun ada, murid pun ada. Hadiahnya sampai Johan 10,000, Naib Johan 8,000 dan tempat ketiga 5,000. Khas untuk negeri Perak. Tuan-tuan ya. Rasa tuan-tuan dah tahu kot ya. Kalau tak tahu boleh beritahu saya. Mungkin saya boleh tunjukkan sebentar nanti ya. Okey, kita pergi pada My Apps. Okey, tuan-tuan ya. Saya cuba buat seperlahan yang mungkin supaya kita dapat bersama-sama. Mereka juga telah menyediakan apps yang sesuai untuk tuan-tuan. Tapi rasanya lebih baiklah macam biasa kita mula start from scratch. Kita klik. Okey, kita dah ada. Seperti biasa tuan-tuan ya. Oh, sijil kehadiran saya dah kongsikannya di bahagian chat tu. Tuan-tuan cuba Kalau ada masalah bagi tahu. Sambil saya memberi bengkel ini. Okey, kita lihat ya di sini macam biasa tuan ya. Tuan-tuan pun dah mahir dah kat sini. Okey, kita dah ada app kita. Ini design asalnya yang kita akan make up nantilah. Kalau tuan-tuan nampak ada branding. Ni jangan risau tuan-tuan ya. Ini sebab kita ambil percuma dia ada branding sikit tapi di bawah sekali. Ya, di bawah sekali bukan di atas. Dan logo kita tetap boleh digunakan tuan-tuan ya. Jadi tak ada masalah. Okey tuan-tuan ya. Jadi kita mulakan dengan logo. Kita klik sini logo.
Namakan logo dululah letak logo, image, ni saiz logo kita nak. Okey, kita remove logo, my image kita dah simpan hari tu. Ini logo yang saya nak letakkan. You selected. Bila tuan-tuan dah pilih, dia akan keluar. Dan di sini kita boleh besarkan dia sesuai mengikut apa yang kita nak. Okey. Okey. Kemudian tuan-tuan boleh buatlah nama apps ni. Apps tuan-tuan mesti ada nama sendiri ya. Perlu ada nama, perlu ada logo sendiri. Kalau boleh nanti bila dah ada nama dan logo, boleh buat hak cipta. Tak susah sekarang ya nak buat tuan-tuan nak buat hak cipta. Boleh bayar saja 200 dan pergi saja di Mypo di Shah Alam. Bukan di Shah Alam maksudnya. Di Seri Petaling saya lupa dah. Tapi di kawasan lokasi tersebutlah tuan-tuan boleh mohon untuk Mypo. Tuan-tuan boleh rujuk di internet. InsyaAllah pada hari tersebut juga akan terdapat sijil hak cipta kalau semua dokumen telah cukup tuan-tuan ya. Okey, di sini ada title. Tuan-tuan boleh tulislah. Saya tulis inovasi saya nak contohnya PDT Sejarah. Pelajar Digital Terdidik Sejarah. Itu nama app saya. Mungkin lepas ni boleh buat lagi. Pelajar Digital Terdidik Matematik. Contohlah tuan-tuan ya. Okey. Description tuan-tuan lah. Boleh tulis dibangunkan. Elok letaklah oleh katakanlah saya letak nama saya lah. Ini bukan pasukan ni, memang personal nak buat lah. Mungkin nama huruf besar semua kot ya tuan-tuan ya. Lebih cantik sikit. Seragam dibangunkan oleh okey tuan-tuan ya. Itulah. Kita dah ada, maka kita nak make up sikit lah. Kita make up sikit untuk latar belakang dan sebagainya ya. Jadi dia ada style. Dia ada general. Dah ada sini general pun boleh sini lah. PDT Sejarah dibangunkan oleh Akademi Nisa. Jadi tuan-tuan boleh isi di sini atau isi di sini. Logo kita dah letak. Sekarang kita nak letak style. Kita ya. Sekarang kita nak choose background. Choose background supaya belakang ni cantik. Tuan ya. Ini background yang di atas. Kalau nak background di atas ya. Ni di atas. Ini warna kalau tuan nak tukar. Saya tunjuk tuan warna ya. Okey nampak tuan ya. Dia bertukar warna. Kan kuning. Nampaklah garam sikit ya tuan-tuan ya. Kuning. Ini kalau dalam pun. Ya. Tuan boleh tekan juga laman chat. Kalau nak edit. Di sini ya. Style ya. Untuk edit dia punya header ni. Kena klik pada header tuan-tuan ya. Jangan klik di bawah. Dia keluar lain nanti. Klik header dia. Warna kuning lah. Nampak macam okey warna kuning kan. Nampak bright. Nampak semangat. Tapi sayang pula sini kabur. Ya, okey. Mungkinlah kita nak blurkan sikit supaya kuning kita nampak. Saya blurkan sikit. Okey. Tak nampak pula sayap betul lagi. Oren kot. Baru nampak sikit ya. Dan kita blurkan sikit. Blur ni tak boleh kesan lagi tuan-tuan ya. Nanti kita akan nampak kesan ya. Okey. Saya biarkan dulu. Okey. Kita dah ada begini. Design ni seperti inilah Dan saya make up lagi. Tadi header. Tadi saya make up header dia. Sekarang saya nak make up badan dia pula. Okey. Saya make up badan dia pula. Tuan-tuan boleh pilih. Untuk layout dia. Tak penting nanti. Yang penting kita boleh choose a file untuk background image. Tuan-tuan ya. Saya choose a file. Saya ambil upload. Mungkin saya ada lagi. Mungkin saya nak ambil yang ini. Tuan ya. Saya cuba yang ini. Saya open. Saya boleh cuba tuan ya. Sampai kita rasa puas hati. Okey. Nampak macam okey juga. Cuma dia terhalang dengan ini. Mungkin yang ini saya nak buat putih. Saya nak buat dia putih. Tetapi dia blur sedikit supaya gambar belakang ni nampak. Tuan-tuan ya. Nampak ya. Saya klik balik di sini. Style. Tukar putih. Okey. Tapi saya nak blur supaya belakangnya nampak. Ya. Tuan-tuan. Jadi tak susah. Klik lagi putih.
Saya bagi transparent. Nampak tuan ya? Nampak dia lagi cantik sikit. Kan? Okey. So dah nampak sikitlah. Nampak dia macam ni telus. Okey. Okey, apa je list background colour? Cuba tuan tukar Kita boleh tukar juga nak tahu. Tu list background colour. Dia ada warna kuning. Kan dia keluar dah. Mungkin nak blurkan jugalah. Kita minat pula nak bagi transparent ya. Okey. Tuan ya. Klik balik di sini untuk bagi dia blur, transparent. Tuan boleh kurangkan sikit. Dia kuning-kuning macam tak kuning ya kan. Pun nampak tembus juga kan. Tembus. So kita ada dua transparent, satu putih dan satu kuning. Bagi kita punya elemen. So dah nice lah tuan-tuan ya. Cantik dah. Macam mana kalau dalam paparan handphone? Kita boleh uji ya. Kita uji kejap. Tengok dalam tablet macam mana. Ni dalam tablet. Cantik. Dalam tablet. Cantik lah design ni ya. Rasa okey. Kalau dalam tu portrait ni, kalau landscape macam ni rupanya. Kalau dalam phone pelajar, biasanya majoriti pelajar gunakan phone lah tuan-tuan ya. Kalau phone, ni kalau melentang, inilah rupanya. Ini pula kalau portrait. Okey. Cantik lah, dah puas hati. Ini logo apa tuan? Ini logo tuan-tuan punya Google ya. Dia masih kekal di situ. Jadi untuk cantik lagi nanti, tuan-tuan gunakan Google Personal yang nak percuma tuan-tuan ya. Ataupun yang nak berbayar boleh menggunakan MOE. Ambil yang ni, tapi tukar pada gambar tuan-tuan. Jadi cantiklah nampak gambar muka tuan-tuan di sini. Logo pun ada logo inovasi tuan-tuan sendiri. Okey. Kita dah ke sini. Okey, terima kasih Ustazah Noli. Telah mengkongsikan sijil kehadiran. Okey, naklah dia. Ada nak ni kehadirannya. Okey, saya dah kongsikan semua link kehadiran. Ya, link kehadiran tak sama. SPL KPM pun tak sama tuan-tuan. Untuk sijil kehadiran pun tak sama. Jadi saya cadangkan tuan-tuan kena isi yang berlainan. Terutamanya untuk SPL KPM. Sebab kita akan berikan untuk bengkel ni 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi tuan-tuan dah dapat 6 jam ya. Jadi jangan isi ni yang sama, isi ni yang berbeza. Begitu juga dengan sijil kehadiran tuan-tuan ya. Okey, saya sambung semula. Ada pertanyaan? Saya dah kongsikan link sijil ya tuan-tuan ya. Saya telah kongsikan di atas. Puan Zahratul Lail, saya dah kongsikan di atas tu. Ada tu. Dia tulis siri 3. Okey, dapat Boleh Okey, saya teruskan. Sekarang kita nak masuk ni tuan-tuan ya. Nak masukkan sajalah app kita ni. App tu dah cantik dah. Kita pun dah parti. Dia tunjukkan juga di sebelah tuan-tuan ya. Dalam bentuk lampun. Saya dah puas hati. Yang ini sebenarnya tuan-tuan memang kena design cantik. Kalau tuan-tuan tak design cantik, belajar dia macam kurang. Dia kurang lah. Macam mana pun tuan-tuan kena design cantik. Macam mana nak cari gambar-gambar yang terbaik untuk latar belakang yang percuma. Tuan-tuan boleh pergi, ni adalah seperti lalu ya. Tuan-tuan pergi pada free pick. Okey. Tuan-tuan klik di sini. Okey. Juga daftar menggunakan Google tuan-tuan masing-masing ya. Di sini ada pelbagai ya. Tuan-tuan pergi pada ni je, image. Ada macam-macam image yang cantik. Dan ada dia bagi percuma dan ada yang kena berbayar lah. Tapi tuan-tuan tak apa, cuba je. Dia beza. Katakan tuan-tuan klik Malaysia. Malaysia. Okey, tuan-tuan search. Dia cari gambar Malaysia Ada banyak gambar Malaysia. Kalau begini, tuan-tuan kena bayar. Kalau ini percuma. Lebih banyak percuma ni percuma. Malaysia Kita nak dengan pantai. Pantai.
di Malaysia. Okey. So, ini percuma tuan ya. Kalau ini percuma tuan boleh ambil percuma, percuma. Ini tak boleh, ini berbayar. Tuan ya. Tuan tak susah, saya bagi contoh. Tuan kata gambar ni cantik ni. Gambar latar belakang ni. Tapi saya cadangkan gambar tu kena ada kaitan dengan mata pelajaran lah tuan-tuan ya. Ni kalau geografi ni banyak sangat ni. Ya. Ada Tembolo, pantai dan sebagainya cantik dah. Tunggul Sisa, semua dah ada dah tu. Okey. Cantik ni. Kata tuan ambil gambar ni cantik, percuma gambar ni. Gambar ni dibina oleh AI ya. Kalau tuan ada AI ya, dia boleh buat gambar AI. Dia juga boleh gambar buat AI. Ni cantik. Ini bukan di Malaysia lah, dia create sendiri. Tuan klik saja gambar AI yang dia dah buat auto ya. Dia buat auto sebenarnya, klik. Dah klik tuan-tuan. Download lah. Download saja. Tuan klik download, dia akan terus download. Okey. Itulah tuan-tuan ya. Senang kan? Dapat yang percuma. Semua percuma ni. Banyak cantik geografi ni. Percuma. Ni tak boleh. Ada berbayar ada crown. Okey tuan-tuan ya, itu sepatah lalu berkaitan free pick. Ada banyak lagi yang tuan-tuan boleh gunakan untuk selain daripada free pick, tapi saya suka gunakan free pick sebab bagi saya the best lah. The best untuk saya. Dia ada video juga, tuan ambil video yang percuma ada dekat sini. Kalau tuan-tuan nak buat AI pun boleh. Dia AI assistant. Tuan buat apa saja yang tuan nak. Dia akan createkan lah. Kalau pergi ke AI assistant, dia akan beritahu lah apa yang tuan nak buat, beritahu je. Terus dia akan buatkan. Saya nak picture apa-apa. Dia akan terus buat untuk tuan Okey tuan-tuan, atau nak buat video tertentu. Tapi kita bukan bingkilan itu hari ini. Saya cuma tunjukkan sepintas lalu sahaja. Okey tuan-tuan Kita berbalik semula kat sini. Okey, sekarang kita letakkan elemen. Okey, elemen. Kita add elemen, tuan-tuan tekan add elemen. Dah tekan add elemen. Okey tuan-tuan tuan-tuan ambil daripada form. Kita ada form kan? Kita buat form, kita ambil form. Form apa kita nak ambil? Mestilah dulu pendaftaran. Okey, klik pendaftaran, add. Klik je tuan-tuan Klik add pendaftaran. Kita klik dulu, nanti baru kita make up. Lagi nak tambah form. Tambah lagi form. Form pula, add pendaftaran. Nota lah kan, baru nota. Add form. Okey, nota. Nota tentang satu. Tuan-tuan nak tambah lagi form, ada satu lagi kita form. Iaitu soalan kuis, kita add form. Dan pastinya selepas soalan kita ada scoreboard tuan-tuan Macam mana dapatkan scoreboard dia tuan-tuan? Kita pergi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bawah lagi tuan-tuan Bawah lagi saya ingat. Table. Table. Ini kalau tuan-tuan nak buat report. Mungkin tak sempat saya nak tunjukkan report. Tuan-tuan boleh cari saja di YouTube. How to build a report in Jot Form. Atau membuat report dalam Jot Form. Automatik dia akan beritahu Kita cuma nak bagi table. Table. Report ni macam ni lah tuan-tuan Report nak beritahu berapa orang dapat markah dia tu. Mungkinlah kalau sempat saya tunjuk sikit lah tuan tak sedap juga tak tunjuk report ni. Okay, table. Okay, kita masukkan tadi. Mana tuan? Kita nak masukkan soalan quiz. Yang ini. Ini kita letakkan. Kita letak, kita add. Okay, sekarang kita mula renamekan dulu. Ini betul. Namanya tak susah. Okay, ini kita boleh rename tuan letakkan ni, kita ada scoreboard je lah kan. Atau scoreboard lah. Dia pelajar biasanya pandai scoreboard Okay, tuan klik di sini, tuan edit. Tuan boleh ubah di sini. Scoreboard. Okey. Okey, dah ada. Cuma masih tak cantik. Kita nak bagi makeup dia bagi lawa. Macam ni kita nak makeup bagi lawa tuan-tuan Okey, ada banyak pilihan. Yang pertama kita boleh ambil gambar dari tempat lain atau kita ambil gambar yang telah disediakan. Saya tunjukkan dulu gambar yang dia telah sediakan. Okey, kita pergi pada style. Tuan Ni. Kita klik dulu tuan klik properties, dia dah keluar seperti ini. Saya ulang lagi klik blok ni dan klik pada properties. Klik properties, kita klik pada style. Okey, pada style kita klik. Okey. Choose file. Tuan Choose
file, klik. Di sinilah apa akan jadi ya. Kalau saya pilih dulu dalam galeri yang dia dah bagi dah. Okey, saya nak pilih yang kalau pelajar ni tuan-tuan ya, dia suka yang style moden sekarang dipanggil cyberpunk. Cyberpunk ni bermaksud kontras antara putih dengan hitam, terang dengan gelap. Jadi saya nak buat latar belakangnya gelap tapi tulisannya putih. Ya, dia okey. Saya pilih yang ini. Saya use selected. Tuan-tuan nampak tulisan dah jadi tenggelam. Jadi tak apa, kita boleh buat tulisannya jadi cerah. Okey. Sebelum kita buat tulisan, kita buat tulisan dulu tuan-tuan. Pergi pada style, tapi tuan-tuan nanti kita ulang balik yang lain-lain nanti. Jadi tuan-tuan akan ingat juga Memang mula takkan ingat. Okey, kita dah ada begini tuan-tuan ya. Pergi change style untuk ubah huruf ya tuan. Ubah huruf tadi, warna huruf ya. Change style. Dah change style, tak payah tekan color property, tak payah tuan-tuan ya. Tekan je customize. Okey, bila tekan customize, tuan-tuan tekan pada text color. Tekan pada warna kuning. Tuan ya. 4. Okey. Okey, di sini dah ada dah. Okey, general mungkin tuan-tuan nak tambah sikit untuk description ni, tulislah. Mungkin nak bagi sikit. ID pertandingan. Tu dia bagi penerangan sikitlah. Nampak tuan dah cantik dah. Okey, dia jelas ya. Nah, kontras dia warnanya neon sikit, warna kuning, matching dengan dia punya belakang ni. Okey, saya cuma nak ubah logo ikon tepi ni macam tak lawa juga. Okey, tuan-tuan boleh pergi lagi sini. Pergi pada style. Di sini tuan-tuan ada banyak logo, tapi untuk warna tuan-tuan tekan pada lambang mata. Ini untuk pendaftaran lah kan. Pendaftaran ni, ni lah kot. Kita pilih macam daftar. Okey, daftar. Tuan-tuan nampak? Cantik lah. Okey. Kat sini pun dekat handphone nampak dalam sini rupa dia. Dalam handphone. Okey. Kita ulang kaji lagi. Kita buat yang satu lagi iaitu nota. Kita buat cara yang sama. Untuk ulang kaji tuan, klik. Properties. Okey. Buat description kalau nak. Tuan-tuan boleh letakkan description. Okey. Ini mungkin tuan-tuan nak padam bagi pendek sikit. Tuan-tuan boleh kita saja nak tutup sikit lah supaya jangan panjang sangat. Okey. Sini tuan-tuan tulis bab 8. Contoh tuan-tuan ni mungkin saya salah. Kalau salah saya minta mohon maaf pada guru sejarah Saya berikan contoh saja. Bab 8 tulis je lah. Perjuangan menentang penjajah. Okey. Kita dah ada. Okey. Kita masih lagi nak letakkan mungkin nak letak latar belakang yang lain pula kot ya. Kita cuba yang lain pula. Okey. Kita tekan properties, tekan pada style. Okey. Choose file background. Tuan-tuan boleh choose file background. Kali ni saya nak upload. Saya nak upload file. Saya ambil warna merah ni. Saya letakkan. Open. So, dia dah jadi warna merah. Okey. Mungkin tulisan kena putih. Okey, tuan-tuan boleh pergi pada general. Okey. Jadi saya beritahu dia pergi style. Pergi change style. Untuk huruf tuan-tuan untuk huruf. Untuk huruf tadi Saya ulang baliklah untuk huruf. Tekan ni, properties, style, change style, customize, color tag color, tukar pada warna putih. Okey. Kalau kuning pun boleh, cuba kuning lah. Kuning pun boleh. Okey. Dan icon, kita nak ubah icon, properties, kita ubah icon, style. Okey, ubah icon, ini mungkin nota Kita carilah dekat tangan nota. Letak bentuk book. Kalau tak ada, tuan-tuan jangan risau. Kita nak macam book kan. Ada kot book, nota. Ni bolehlah Okey, nota sejarah. Okey.
Okey, ada yang bertanya? Okey, dia dah settle mungkin ada yang nampak juga ni home dengan add page ni. Nanti saya beritahu tuan-tuan ya. Okey, seterusnya kita ulang kaji pula kat sini. Okey, soalan kuis. Okey, soalan kuis saya properties seperti biasa tuan pergi pada style, choose file. Ini saya ambil tulis gambar dalam ni. Okey, saya cari mungkin ada yang baik juga, yang bagus. Okey. Oh, nampak macam-macam pula Tukarlah. Boleh tukar kan, boleh remove, tukarlah. Tukar apa yang tuan nak yang sesuai sikit. Use Okey, kemudian kita tukar pada tulisan style, change style, customize. Tuan tukar pada tag color Okey, ini kalau description ni kalau tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita ubah lagi dia punya ubah style juga untuk ikon. Tekan lambang mata, kali ni kita nak buat soalan, cari ada kaitan macam soalan. Mungkin saya nak letak lambang ni lah. Scoreboard mungkin scoreboard nanti soalan. Mana soalan yang sesuai? Mungkin saya letak lambang ni lah. Okeylah, lambang soalan untuk mencapai sasaran Okey, dah ada. Sekarang saya nak buat scoreboard. Okey, scoreboard saya akan tekan lagi. Cuma kali ni saya nak ambil background yang kat luar lah. Mungkin saya ada juga my image yang saya dah simpan. Use, saya dah simpan dalam tu Oh, ni lambang terbakar lah pula remove. Choose lain pula my image lagi, ada lagi yang lain kot. Oh, macam tak ada lagi. Saya upload. Saya nak ambil ini open. Okey, biasa tuan-tuan tulisan kita pergi style, change style, customize. Tulisan kita biasa kita dah seragam kuning. Okey. Mungkin di sini kita nak buat sedikit okey, tak apa, biarkan saja. Okey, dia punya ni tuan Dia punya style untuk lambang. Mungkin saya tak roket. Okey, cantik dah. Semua dah ada. Dah ready dah tuan-tuan Dah ready dah pun. Okey, saya beritahu sedikit untuk maklumat tambahan. Kita dah make up cantik. Sebelum saya bagi tahu maklumat tambahan yang lain, kita preview, kita tengok dulu paparan kita kalau dalam tablet. Tuan begitulah rupanya. Nampak dah cantik dah. Kan dah jadi inovasi ni tuan Khas kita punya, ada logo kita sendiri, ada muka kita nanti. Semua channel ni letak logo PWDP Nanti tuan letak logo image tuan-tuan lah dah ada logo kita, nampak Ini dah menjadi satu aplikasi inovasi. Okey tuan-tuan Okey, dalam mobile, cantik pelajar boleh scroll je bawah Okey dah. Kita ada apps kita sendiri tuan-tuan Bukan senang nak buat apps tuan-tuan Saya pengalaman buat apps, satu apps tu kadang-kadang memakan masa selama 2 bulan untuk dihasilkan. Sama juga macam saya buat game untuk syarikat tertentu, dia mengambil masa 2 bulan. Tapi dengan ada job form ni, saya ingat kita boleh buat dalam masa 6 jam tadi termasuk yalah kita berbengkel daripada hari Selasa, Rabu dan hari ni Khamis. Okey, dah nampak tuan-tuan Cuma saya nak beritahu juga maklumat tambahan tadi, kalau tuan-tuan tekan pada pendaftaran pertandingan kuis sejarah, kita boleh edit di sini lagi. Kalau tuan-tuan tekan edit, dia akan muncul di sini. Tuan boleh edit lagi boleh edit lagi. Kalau tekan juga sini nota sejarah boleh edit lagi, tekan edit. Ni kita nak edit. Okey. Jika tuan edit, automatik dia akan save secara auto lah.
Jadi tuan tak perlu risau, automatik dia akan update. Automatik dia akan update, ya. Okey. Satu lagi saya nak tunjukkan di sini, ialah home. Tuan-tuan boleh tukar nama home ni kepada utama lah, double klik, tukar. Tukar pada utama contohnya, utama. Okey, tuan-tuan boleh tambah lagi. Kalau tuan-tuan nak buat asing, contohnya tuan dah buat banyak dah, ada nota ada banyak, ada latihan pun ada banyak. So mungkin sini ada nota, sini latihan, sini scoreboard. Tetapi pada pandangan saya, setelah saya membuat beberapa kajian lah, sebab saya dah ada pengalaman menghasilkan aplikasi menggunakan JavaForm ini, pelajar lebih gemar semua perkara dalam satu phase ni je. Semua perkara dalam satu phase, satu ni je lah. Satu muka surat depan ni saja. Dia tak nak ada yang lain-lain. Dia suka nak jumpa nanti. Dia tak nampak. Dia nak tengok tu sekali nampak terus. Tu cadangan saya lah tuan-tuan ni. Kalau boleh, tak payah. Untuk edge page ni tak payah. Buat paparan utama saja depan. Cukup. Tapi kalau memang dah banyak, terpaksa buat lah tuan-tuan ya. Setengah tu memang dia banyak buat ya. Okey, maka kita sebelum kita publish, kita live preview dulu. Tuan-tuan ya. Live preview. Okey, kita boleh buka. Inilah live preview. Inilah tuan-tuan live preview dia macam inilah Okey. Okey, tak apa. Kita betul pilih setting lah. Kalau dah settle, kita setting. Okey, kita setting dulu. Okey, saya tunjuk satu tuan ya. Untuk build kita dah selesai. Kita nak pergi pada setting ya. Ingat dalam pukul 10 boleh selesai semua ni ya. Kita pergi pada setting. Untuk setting, kita akan lihat di sini ya. Kita ada app setting. Tak payahlah, ini betul enable je lah ya. Yang penting ni tuan ya, app, name and icon. Okey tuan-tuan ya. Kalau kita lihat nanti, ikon nanti tuan akan dapat begini. Ini ikon yang adalah handphone masing-masing nanti. Ikon. Ya, yang adalah handphone pelajar kita nanti. Tuan-tuan nak edit, tuan-tuan boleh edit lagi di sini. Boleh edit, boleh remove, tukar yang lain. Okey. Okey. Ini pula adakan nama yang akan keluar. PDT sejarah nanti nama yang akan keluar. Tapi kalau tuan rasa nama tu tak nak jadi panjang, tuan-tuan buat ringkasan aja. Saya buat PDT search. Jadi sejarah. So dia ada satu baris saja. Okey. Splash screen, display ni nak warna apa tuan-tuan ya? Masa dia nak buka tu warna apa? Kita boleh tukarlah. Saya nak warna merah. Warna merah. Okey. Masa dia nak mula papar tu tuan-tuan ya. Push notification, kalau tuan-tuan nak buat notification ada ni lah tuan-tuan, mungkin ada update nota yang baru, tuan-tuan boleh buat kat sini ya. Cikgu ada nota baru. Automatik nanti bila tuan-tuan buat begitu, dia ada push notification untuk pelajar. Oh, cikgu ada nota baru dalam apps ni. Atau ada quiz baru. Jadi pelajar boleh tahu. Oh, okey, kita sekarang masukkan AI ya. Semua dah ada, dah ready, splash screen dah masuk. Push notification pun kita tak ada lagi setakat ni. Kita belum lagi update. Okey, kita masuk AI chatbot. Ingat tuan-tuan kita dah buat AI pada bengkel kita yang pertama. Pada 3 Jun ya. Kita tambah add AI agent, tambah. Sepatutnya dah ada kat sini. Oh ni. Select an existing agent ya. Kita pilih sebab kita dah buat dah, kita tak start from scratch ya. Select an existing agent, kita pilih dia. Kita dah ada ni kan. Khairuddin Guru Sejarah, select. Okey, kita dah ada AI agent kita ya. Kita dah masuk. Kita nak kat mana AI agent kita ni? Kata dia ya. Selamat sejahtera. Boleh saya bantu? Okey, dah ada. Tak payah tuan ya. Posisi nak kiri atau kanan lah. Saya nak kanan lah. Ni kiri. Kanan, kiri, kanan. Okay, kiri kalau belah sini tuan ya. Saya nak kanan lah ya. Okey, semua dah set up. Okey. Kita pergi pada
publish. Ni publish tuan-tuan ya. Tapi sebelum publish, kita tengok build dululah. Tengok sebentar lalu. Okey, okey nampaknya tak ada masalah. Semua nota dah kita buat pada semalam, 4 Jun. Setting pun kita dah set up semua rasanya. Apps dia, kita dah set up, AI dah ada semua. Okey, okey. Okey, sekarang kita pergi pada publish. Untuk publish seperti biasa, tuan-tuan cuma klik ini saja. Edit. Oh, sorry. Oh, tak boleh. Rupanya yang percuma tak boleh bagi nama. Tuan-tuan gunakan ini juga. Tak apa. Tuan-tuan boleh gunakan Bitly nanti untuk buat jadi pendek kan. Dia tak bagi nampaknya untuk percuma. Hmm. Tak je lah. Okey, mungkin kita cuba PDT sejarah. Kita cuba. PDT sejarah. Save. Apa dia buat? Tengok. Langsung tak keluar. Tak ada masalah. Tak apa, jangan risau tuan, dia auto save. Mungkin dia itulah ada beza antara percuma dengan bukan percuma. Publish setting. Rasanya dia tak bagi tuan-tuan. Tak apa tuan, gunakan saja link ni. Tuan-tuan boleh gunakan Bitly untuk tuan-tuan buat sendiri link yang sesuai dengan nama inovasi tuan-tuan ya. Okey, dah ada ni, kita copy link. Saya cuba dulu tuan-tuan saya cuba dulu apa yang kita akan lihat. Okey. Saya cuba dulu. Okey, inilah. Okey, dia akan keluar ni add to home screen. Tuan ya, saya akan bagi link ni pada tuan juga. Tapi tuan akan cuba dalam handphone. Saya sekarang cuba dalam laptop. So bila dia keluar begini, kalau pelajar tu dengan laptop dia akan keluar begini ya. Add PDT sejarah to your home screen. Jadi kita klik add to home screen, kita klik install. Okey, dia dah keluar. Jadi okey. Jadi tuan-tuan ya, saya tutup ni. Jika tuan-tuan pergi pada home screen tuan-tuan, nampak ya, dia dah keluar dah. Ni, tuan nampak dia dah keluar dah. Artinya dalam komputer pelajar kita dah ada begini. Komputer kita pun dah ada begini. Cuma ni tak boleh edit lah tuan ya. Ini cuma untuk papa. Edit kita kena masukkan job form juga tadi. So, bila pelajar tu, katakan ini komputer pelajar klik saja, automatik dia akan keluar. Okey. Dan pelajar boleh daftar dan seterusnya. Dan kalau pelajar nak tengok scoreboard, dia klik scoreboard. Dia akan tengok siapa yang tertinggi. Dan pada masa yang sama, AI ada kat sini. Tuan nampak? AI. Keluar. AI tu keluar. Boleh klik je AI ni kalau nak tanya. Explore quiz detail. Dia beritahu lah. Memangkah tertinggi. Kita boleh back. Tuan ya? Nak lihat nota. Kita lihat nota. Ini paparan komputer tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan cuba paparan handphone. Nota. Okey. Ini dalam nota. Ada juga. AI pun ada kat sini. Kita dah set up tadi kan. Pembantu guru. Nanti gambar tuan-tuan lah nanti ni. Kita boleh. Sebagai destinasi. Contohnya. Okey, cuma ingatan semula tuan-tuan ya. Paling baik tuan-tuan menggunakan video tuan-tuan sendiri. Baru inovasi tuan-tuan tu dipanggil authentic. Kalau tuan-tuan menggunakan video sendiri, jadi tahap inovasi tuan-tuan dipanggil authentic. Maksudnya memang hasil dari tuan-tuan sendiri ya. Okey, dia ada nota dia dan dia dah baca lah. Dia dah baca, dia boleh back. Dan kalau dah ready, dia akan mula soalan kuis. Dia mula jawab. Ya, dan seterusnya. Okey, saya dah selesai. Kita ada 15 minit untuk tuan-tuan cuba.
Okay, saya akan kongsikan link ni pada tuan-tuan. Sambil-sambil kita rehat untuk 5 minit, tuan-tuan boleh cuba dan lihat. Dia dua-dua boleh guna. iOS pun boleh, Android pun boleh. Tuan-tuan cuba dulu, masukkan dalam handphone tuan-tuan. Dan setiap handphone tu kadang-kadang tak sama. Memang kadang-kadang ada yang dapat masuk, ada yang tidak. Dia nak cari dia punya key nak masuk tu. Okay. Jadi saya copy link ni. Saya share pada tuan-tuan. Okay, saya beri masa lah dalam masa 5 minit untuk kita cuba dulu. Saya dah kongsi tuan-tuan link tersebut. Jadi kita rehat sebentar dan sambil tuan-tuan cuba link, insya-Allah kita akan masuk balik pada pukul 9.52. Tuan-tuan 9.52. Okey. Sebelum tu ada pertanyaan tuan-tuan Ada pertanyaan? Silakan kalau jika ada. Jangan lupa tuan-tuan kehadiran dan sijil kehadiran dan untuk SPL KPM. Okey tuan-tuan Kalau tak ada pertanyaan, kita rehat sebentar sambil tuan-tuan mencuba link yang saya berikan tadi. Masukkan dalam handphone tuan-tuan masing-masing. Jangan risau. Dia tak melekat pada handphone tuan-tuan Tuan-tuan boleh delete kalau nak. Boleh delete kalau nak Tapi inovasi tuan-tuan tu mudah disebarkan Kalau dari segi inovasi markah penyebar luasan, ini dah markah penuh tuan-tuan. Memang markah penuh. Tak boleh dinafikan dah. Tak ada siapa juri yang kayu penyebar luasan ni markahnya rendah. Sebab semua handphone boleh masuk, Android boleh masuk, tablet boleh masuk, apa saja peranti pun boleh masuk. So penyebar luasannya sangat bagus tuan-tuan Okey, kita lihat sebentar. Kita jumpa lagi 9.52. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan kita sambung semula. Sebelum saya terangkan sedikit berkenaan pertandingan inovasi peringkat Negeri Perak tahun 2005, tuan-tuan bagaimana? Dah dapat install dalam handphone masing-masing? Okey tuan-tuan Tak ada masalah kot. Semua boleh install Dan ada paparan tu dalam handphone masing-masing. Ikon tu lah. Ikon untuk logo PDT sejarah tu. Artinya kalau tak ada apa-apa komen, maksud saya okey kot. Ya, kalau kita ada pertanyaan daripada Puan Narimah. Ya, Puan Narimah kalau kita dah dia akan auto update. Walaupun kita dah publish, dia akan auto update. Cuma kalau itulah tadi, kalau kita nak bagi tahu pelajar, kita buat notification tadi pada pelajar. Kita dah update yang baru. Tapi dia auto update. Okey. Tak ada masalah Sepanjang masa kita boleh update. Okey. Ada lagi pertanyaan? Sama-sama Puan Narimah. Okey. Tuan-tuan boleh juga buat ruangan chat di situ kalau nak bertanya. Sebab kita ada masa sikit lagi. Saya bercadang saya nak tunjukkan sikitlah macam mana kita nak buat sijil. Dengan sikit laporan. Kita masukkan sikit tuan-tuan Alang-alang kita ada sedikit masa ni. Sebab memang untuk hari ni ialah untuk Q&A Okey, kita lihat Ini siapa-siapa yang berada di Negeri Perak. Terutamanya untuk guru dan murid. Saya usulkan tuan-tuan masuk pertandingan ini. Kalau tuan-tuan nak tanya berkenaan saya masuk pertandingan, boleh tanya. Alhamdulillah tuan-tuan pada tahun 2023, tim saya Johan lah. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Untuk inovasi juga, tim saya Johan dapat 10,000. Tempat pertama. Di bawah kategori untuk akar umbi. Cuma yang kami fight ni pun tuan-tuan, adalah dalam bentuk digital juga tuan-tuan Digital juga. Cuma bila dalam pertandingan akhir tu, kami kalah beberapa mata untuk dapat 50K ni. Tapi itulah rezeki 10,000 tu dah terlalu banyak alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh masuk yang ini, yang saya tak boleh masuk lah dah. Kecuali nama orang lain lah
tuan-tuan masuk pertandingan ini untuk negeri Perak, gunakan apps yang tuan dah buat tu. Sebab masa ada masa lagi tuan-tuan ya. Tarikh tutupnya 15 Julai, lama lagi ni. Itu saya cadang tuan-tuan buat dengan pelajar. Ya. Tuan-tuan buat dengan pelajar, memanglah nanti semua macam job form aja kan, tapi tak macam job form pun, semua ada logo sendiri, desainnya pun sendiri, konten pun sendiri, jadi taklah kata semua sama. Memang takkan sama. Contohnya orang tu dia ada YouTube, semua video dia masuk dalam job form jadikan apps. Tentu dia punya lagi hebat. Nota minda dia pun cantik, dibuat dalam PDF. Takkan sama dengan nota yang saya buat ringkasan semalam kan? Dia sangat berbeza. Lepas tu dia dibuat siap lagi maklum balas, respon pelajar. Lagi cantik tuan-tuan ya. Okey, pertandingan ini dia ada banyak kategori, tuan-tuan ya. Untuk kategori kita sebagai guru ni, dicadangkan tuan-tuan ada beberapa kategori yang tuan boleh masuk. Pertama ialah nombor 4 ni sukar tuan-tuan ya, maksudnya ni memang sukar nak masuk. Dia campur dengan semua syarikat ya. Ini sangat sukar. Saya cadangkan tuan sama ada masuk nombor 5, jika tuan-tuan buat tu inovasi memang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya dia buat sabun daripada alam sekitar ke, contohnya SMK Seri Perkasa, mereka ada sabun daripada bahan kitar, daripada minyak terpakai ya. Mungkin menggunakan botol-botol plastik untuk dijual balik ya, bahan kitar semula, nombor 5 ya. Tapi untuk apps yang saya tunjukkanlah, yang insya-Allah yang tuan akan buat, tuan boleh masuk di sini ya. Nombor 7 dan nombor 8. Nombor 7 dan nombor 8. Cuma nombor 7 nombor 8 ini, uh, tuan-tuan kena masuk dengan murid. Itu saya kata tadi, tuan-tuan sebagai guru pembimbing, murid yang masuk dan murid yang buat. Jadi tuan-tuan pun dia faham, tuan pun sibuk macam-macam. Tuan-tuan sebagai pembimbing saja. Tuan-tuan pun dah mahir apa yang saya ajar tu. Buat ni, buat ni. Kalau tuan-tuan rasa pun macam susah sikit, ambil video ni, cuba belajar. Dah ada video ni. Pelajar pun dalam video pun saya dah bagi poin-poin dah. Boleh cari nanti. Pelajar boleh tengok. Ya. Jadi untuk sekolah rendah, untuk sekolah menengah, dan sekolah rendah dia tak campur tuan-tuan ni berasingan. Sekolah menengah 10,000 kalau menang. Sekolah rendah 10,000. Kalau naib johan pun tuan-tuan 8,000. Mana ada negeri nak bagi naib johan 8,000 tuan-tuan? Tak ada. Tempat ketiga pun 5,000. Sepanjang saya masuk pertandingan inovasi, tak ada mana-mana kejohanan yang bagi tempat ketiga 5,000. Yang johan 5,000 pun susah nak cari. Ya, ini tempat ketiga pun 5,000. Tuan-tuan bayangkan. Negeri Perak aje pula tu. Jadi dia tak bercampur dengan negeri lain. Jadi persaingan tu kurang tuan-tuan. Jadi kena masuk tuan ya. Jadi tuan-tuan dah tahu berkenaan app ni. Bahan PDP tuan-tuan pun dah sangat banyak. Apa lagi tuan-tuan? Gunakan. Buat apps untuk masuk nombor 7 atau nombor 8. Ni 9 ni pun agak terbuka ya. Ini untuk persatuan lah. Contohnya Persatuan VNT Bangan Untuk Perak. Kalau masuk ke sini ya. Di sini semua ada garis panduan tuan-tuan ya. Masuklah. Tuan ya. Masuklah. Tak apa tuan-tuan ya. Pengalaman saya 2023, kalau tuan nak tanya, boleh tanya saya. Cuma syarat utama tuan-tuan, apps yang tuan-tuan buat tu mesti autentik. Maksud itulah, dia tak ada kaitan dengan orang lain pun. Masuk video ke, bahan PDP, semua tuan-tuan buat. Autentik. Kemudian macam mana pelajar boleh akses dengan cepat? Itu kita dah menang dah. Autentik dah menang. Penyebar luasan pun dah okey. Satu je tuan-tuan, yang mungkin rasa risau sikit. Ialah untuk hak cipta. Jadi untuk hak cipta ni tuan-tuan, saya tunjuk sikit tuan-tuan ya. Tuan-tuan pergi saja pada MyPo, MyIPO. Dah setara masa sikit ni tuan-tuan ya. Betul sebab ini ada markah tuan. Nak menang MyPo kena ada. Tapi nak mohon tak susah tuan-tuan. Sekejap je. Ya. Pergi sana. Kalau ada cuti ni, ada masa pergi sana, siap. Ya. Okey, tuan-tuan nampak MyPo. Tuan-tuan boleh tukar pada bahasa Melayu. Klik di sini. Tuan-tuan pergi pada hak cipta. Ya. Tuan-tuan pergi pada memohon hak cipta. Tuan-tuan klik di sini. Okey. Di sini ada panduan tuan-tuan ya. Macam mana nak gunakan. Kali ni senang ya tuan ya. Dia ada cara yang baru. Pergi terus ke pejabat tersebut. Bayarannya RM200. Dia ada ini borang kena isi satu saja. Lepas tu tuan-tuan juga kena isi dari isi borang. Tuan-tuan kena isi juga ni tuan-tuan ya. Ni panduannya. Ni. Tuan-tuan akan masuk kategori ni tuan-tuan ya.
kategori ni. Okey ni, sorry tuan yang ni. Tuan ambil kategori ni nanti ya. Masuk sini, dia akan bagi panduan nak isi borang macam mana. Contoh tadi PDT sejarah, bahasa Melayu. Okey, ini kalau dalam bahasa Jepun, tak payahlah tuan, kita memang bahasa Melayu. Isilah ni tuan, ada panduan. Macam mana nak isi. Tuan-tuan punya kadang apa? Sastra. Kita punya sastra ya. Sebab kita buat app ni sastra. Di mana tuan-tuan nanti kena berikan coding dia. Untuk mencari coding ni, siapa minat nanti tanya saya. Coding ni automatik, bila kita dah buat apps tersebut, dia dah ada coding dia dah. Dia ada codingnya, tuan-tuan boleh copy print je. Siapa yang dah buat apps tuan-tuan ya, bagi tahu saya. Nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak dapatkan coding dia. Coding ni kita print bersama borang. Ni kalau buat muzik lah. Bersama borang tadi. Dan senarai nama lah. Senarai nama pencipta. Dia ada 2 senarai nama senarai nama pencipta dengan senarai nama pempunya. Saya tunjuk di bawah sikit lagi, di bawah lagi. Ni. Borang CR1 kena isi coding untuk apps tadi. Lampiran pencipta, biasanya jangan lebih 5 orang lah tuan-tuan ya. 5 orang pun cantik. Kalau letak nama pelajar boleh letak. Tuan-tuan mesti nama yang pertama lah. Ataupun satu lagi ialah pemilik. Pemilik ni pun seorang saja. Pemilik ni biasanya kalau sekolah ni mungkin nak bagi nama guru besar lah. Bagi nama guru besar seronok atau pengetua. Pemilik itu pengetua dengan besar. Tugas pemilik ialah bukan pencipta tuan-tuan ya. Tugas pemilik adalah untuk menyaman mana-mana orang yang meniru apps tuan tadi. Sebab tuan-tuan dah buat apps tadi, dah ada nama sendiri. Tiba ada satu lagi orang buat nama yang hampir sama. Jadi tugas pengetua ni lah. Jika tuan-tuan letak nama pengetua lah, tugas pencipta ni inilah yang akan membuat untuk menuntut saman di mahkamah jika berlaku lah tuan-tuan ya. Okey? Seterusnya lah, tangan dah hantar. Ni borang dia. Ya. Untuk cepat, memang tuan-tuan kena hantar terus. Hantar terus pada mereka. Ni ada proses tuan-tuan ya. Ni proses cepat dia. Ni. Hantar terus, dapat terus hari itu. Dapat terus. Tapi dia kata 10 minit atau 20 minit ya. Tapi kadang-kadang boleh jadi sejam lebih. Bergantung kepada berapa ramai lah orang pada waktu tersebut. Tapi tuan-tuan kena hadir di MyPo tersebut sebelum jam 12.30 petang. Sebelum jam 12 tengah hari. Untuk dapatkan CJ itu pada hari tersebut. Ya. Okey. Okey, dia beritahu sini. Okey. Itu sajalah tuan-tuan ya. Untuk MyPo. Lokasi dia tuan-tuan boleh cari kat sini. Ada lokasi. Hubungi kami. Ni. Ibu pejabat. Ada kat sini tuan ya. Inilah pejabat dia. Ni. Jalan di Petaling Jaya tuan-tuan ya. Tuan boleh pergilah. Saya baru pergi sebelum ni, minggu lepas saya pergi. Saya mohon 3 hak cipta sekaligus. Alhamdulillah 3 hak cipta tu saya dapatlah ya. Sebagian 2 daripada hak cipta tersebut terhasil daripada job form. Ya tuan-tuan ya, terhasil daripada job form. Okey. Okey. Ni tuan-tuan ya. Saya tunjuk sikit gambar lah. Ni saya baru dapat hak cipta. Satu saya buat untuk MPTI dah dapat. MPTI Go Green. Satu lagi Geo Digital. Di dua ni dah dapat hak cipta pada hari yang sama. Satu lagi adalah rakan saya lah membuat ekoseri sabun pencuci pinggan. Tuan ya. Ni dia punya pengawal hak cipta Malaysia. Mereka tak panggil pengarah ya. Hak cipta mereka panggil pengawal ya. Tuan ya. Okey. Mudah nanti tuan akan ada semangat lah untuk meneruskan sampailah kepada hak cipta. Bila apps nanti dah siap. Okey. Tuan kita sambung semula. Okey, kita dah selesai semua ni. Apps kita dah ada dah lengkap lah tuan ya. Kalau tuan pergi pada job form. Tuan ya. Ini kalau tuan nak beli. Di sini dah mula ada lah. My apps. Tuan pergi pada apps. Klik. Ya. Dah ada apps tuan-tuan di sini. Penggunanya setakat ni 1. Artinya saya boleh tahu tuan-tuan tadi tak sempat untuk download. Nak klik link tersebut. Nanti tuan boleh cubalah link tu ya.
Cuba atau buat sendiri di rumah nantilah, sebab dia beritahu je satu je pengguna, saya lah tadi. Saya yang baru muat turun, apps ini. Dan akhir sekali CJ lah. Okey, kita dah ada satu apps, sekarang kita nak buat laporan lah. Contohnya ini adalah markah dia lah. Markah ni kita dapat laporan, siapa yang dapat markah tertentu, berapa orang jumlah markah yang dapat, ya. Tuan-tuan boleh pergi sini, edit form, pilih ya. Edit form, edit. Okey, tuan-tuan pergi kepada sini, apps, bukan app builder, sorry. Mana tadi? Jom, report builder, Tuan pergi pada report, klik report. Report, builder ini, tuan mula pada, boleh ambil terus je tuan-tuan, tuan ambil ni, extended report. Create je. So, automatic dia dah siap. Betul, Okey, tuan-tuan boleh ubah warna kalau tuan nak. Saya ubah warna dia mungkin, sikitlah berubah, Okey. Ataupun saya nak buat warna putih. Dia putih saja. Ini saya ubah lagi. Tekan ni tuan, pergi sini, tekan logo ni. Ni logo ni, kita boleh ubah lagi warna kepada warna, okey. Ni kalau tuan nak tambah lah, So, ni markah dia tapi kita tak nak ini kita boleh buang, delete. Supaya kita buat auto dia kan. Ini jawapan kita. Kita boleh tahu, tuan-tuan boleh ubah lagi. Kita boleh ubah lagi. Kalau tuan-tuan nak. Namakan dulu tuan, renamekan dulu, saya lupa. Skor bawah 8. Okey. Di sini ada. Tuan-tuan boleh ubah lagi. Kalau nak buat lagi graf lain, tukar. Klik ni tuan, klik logo ni. Tuan boleh ubah ke dia graf bar. Dan tuan boleh ubah lagi warna dia, style. Data, Tuan boleh ubah lagi warna apa yang tuan nak. Dia akan ubahlah. So, daripada semua pelajar tadi, daripada 16 pelajar, 13 jawab untuk soalan pertama, kekayaan hasil bumi. Sebenarnya, kalau tuan-tuan buat soalan objektif, ini juga tuan-tuan boleh buat sebagai kajian tuan-tuan lah. Untuk menganalisis. Dipanggil analisis item kan. Tuan-tuan boleh tahu kat sini. Berapa orang yang jawab. Automatik dia dah tolong buatkan tuan-tuan. Di sini pun kita boleh ubah data. Ubah warna dia. Ingat tuan-tuan tekan ni, saya dapat ni sebab saya pergi sini, saya tekan ni. Tu saya dapat tu. Saya boleh ubah lagi lah. Dan kita cuma ada 3 soalan kan. Okey, kita dah siap. Contoh saya lah. Terima kasih. Kita boleh ubah kat sini Terima kasih. Untuk laporan kita lah. Terima kasih. Okey, sebenarnya kita mungkin nak ubah juga putih ni. Ubah. Klik ni, kita boleh ubah kepada putih. Ini tuan-tuan nak ubah. Klik ni juga Pilih, klik. Ubah kepada warna yang tuan-tuan suka lah. Okey, dah siap laporan ni? Siap. Okey, kita boleh masukkan juga laporan ini dalam kita punya app tadi Kita nak pergi app tadi, tak susah. Pergi My Workspace. Pergi pada My Apps. Pergi pada My Apps. Ada dekat sini. Tuan-tuan tekan pada Edit. Tuan-tuan boleh tambah lagi di bawah ni. Tuan pilih ni kan. Tuan klik tadi tanda tambah. Tuan pergi pada report. Dia ada keluar report. Tuan tekan report. So, automatic report ni akan keluarlah. Jadi kita biasalah kita update, kita edit. Tekan ni. Style. Choose background.
Okey, saya pilih background tersebut ya. Sekali lagi, style ya, change style, customize, tag color. Okey, ini saya nak buat warna putih. Okey, dan di sini saya tambah lagi lambang graf barcode. Dan saya ubah lagi, ini adalah laporan. Laporan kuis. Okey, baru dapat. Mana? Sudah ada. Dah kita tambah dah. Okey. Betul eh? Okey, yang terakhir. Sebelum kita habis 10.30, yang terakhir kita masukkan sijil. So kita dah complete dah. Cuma sijil kita letak dalam ni tuan-tuan ya. Sebab sijil nanti automatik dia akan dapat dalam kuis ni. Kalau kita nak letak. Okey. Seperti biasa kita boleh edit kat sini. Tuan tekan ni, kita edit di sini ya. Edit form. Tak payah nak pergi kuis dah. Tak payah patah balik. Terus je pada apps kita ini, pilih apps dan klik pada edit form. Tuan-tuan pilih. Pilih edit form. Tuan pergi pada PDF editor. Okey, yang ini kalau tuan-tuan nak bagi jawapan lah jawapan. Oh, mungkin takutlah sebab ini untuk pelajar rujuk jawapan mereka ya. Kita tak nak kita tak nak ganggu yang inilah. Jadi kita nak buat yang berlainan. Okey, macam mana kita nak buat berlainan tuan-tuan ya? Tak susah. Kita nak buat sijil yang berlainan. Kita tak nak ganggu jawapan pelajar ni. Tak apa, kita patah balik. Pergi balik jawab form. Jawapan pelajar tu dah ada. Oh, sorry. Betul tadi, betul. Saya tersilap. Okey, pergi balik tadi tuan. Pergi pada My Apps. Okey, dah pergi My Apps, kita edit. Oh, saya terlangkau yang lain tadi. Minta maaf, saya betulkan tuan-tuan Okey, betul tadi. Step itu betul. Pergi pada soalan kuis. Edit form. Okey. Dah edit form, kita pergi pada PDF editor. Okey, tuan-tuan ya. Kita nak buat dua sebenarnya. Di sini kita tak nak ganggu sebab kita dah ada jawapan pelajar Rugilah kalau jawapan pelajar ni hilang Tambah lagi new PDF. Pergi pada new PDF. Tuan-tuan klik new PDF. Okey. Kita klik new. Inilah default layout ataupun default layout tuan. Default layout tadi. Pilih. Okey, yang lain-lain tuan-tuan boleh padam. Ni delete sebab kita tak mau. Ni biarlah logo tu biarkan. Ni pun saya biarkan. Ini saya delete. Saya delete. Okey. Saya masukkan sijil dia. Tuan-tuan tulis okey, yang ini saya delete tuan-tuan Okey, saya nak letak sijil. Okey. Tuan-tuan pergi pada sini. Okey. Sorry. Pergi lambang macam ni? Betul lambang cat ni. Lambang cat ni. Saya ulang balik Klik pada lambang cat. Choose file background. Background image. Choose a file. Okey, upload file. Memang sijil tak ada lagi. Saya ambil yang ni contohnya Open. Ini sebenarnya dah ada dah. Dah ada logo dah. Tak apa tuan Okey. Dia akan masuk. Oh, ni dah ada logo. Tak apa tuan kita buanglah. Kita boleh remove balik. Remove.
Saya kena upload file, saya kena cari tempat lain sikit lah yang tak ada logo Apa dah ada logo. Okay, ada. Open. So, dia akan masuk. Okay, kita nak set up supaya dia ni, tuan-tuan Okay, nak set up dia tuan-tuan klik pada empty space, klik. Tuan-tuan bawa empty space ni naik ke atas. Okay. Kita boleh set up lah di sini mungkin tuan-tuan dah letak atas. Okay. Di sini supaya nak sama, tuan-tuan boleh edit dia. Oh, ni dah ada. Tuan tarik dia. Okay. Kalau nak bagi tulisan ni tengah-tengah, tuan klik dia. Tekan lambang ni, setting. Dan tuan bagi di center. Dan pilih satu lagi ni, center juga. Okay, dia dah center tuan Dah center. Okay, tuan-tuan boleh tambah lagi nama pelajar. Letak lagi empty space. Ada kat sini Tuan-tuan boleh add lagi nama pelajar. Cuma kat sini kita tak set up nama pelajar kan. Sebab tu dia patutnya kita set up nama pelajar tadi Ni kalau tuan nak adjust lah. Adjust. Oh, dah terkecil dah. Cantik besar tadi. Okay. Ambil form fill. ID. Okay. Di sini nanti tuan-tuan untuk penambahbaikan. Ni sebab ada nama ID je, nama dia tak ada. Macam ni kita nak baiki nanti. Tuan-tuan pergi balik nanti. Sebab okay, ID dah ada. Nama dia tak ada. Okay. Jadi untuk baiki, tuan-tuan pergi balik kepada sini tadi. Ini namakan sijil Sijil pencapaian. Okay. Tuan-tuan pergi pada PDF editor. Tuan-tuan pergi pada form builder ni. Pergi. Tuan-tuan boleh letak nama. Tambah lagi kat sini, letak nama lah. ID pun kena bagi, nama pun kena bagi. Nama seperti yang saya maklumkan sebelum ni ialah ambil short tag. Kita ambil short tag. Dah pergi bawah dah. Elok pergi bawah, kita kalikan nak atas. Kali tak susah tuan ni, kita boleh kali nak atas. Okey, kita kalikan. Okey, nama kita bawah. Okey, nama penuh. Macam tak ada sound, Doktor. Allah, tak on ke? Tak dengar Doktor. Allah, baru dengar. 15 Kat mana tak minit dengar nak tadi? pause. Lama juga. Lama juga? Ya.
Dia mungkin saya tak sengaja. Tak apalah tak apalah. Tapi step tu nampak kan? Step tu nampak. Ini kita bersedia, kita dah letakkan logo, soalan kuis. Sekarang boleh dengar Tak apa, tuan-tuan nanti boleh tengok step. Dapat Okay, dengar. sekarang saya nak letakkan nama. Ini kita boleh besar kecil Kita boleh besarkan huruf, kecilkan huruf katakan kita nak set up dia besarkan sikit. Kita klik lambang ni. Lambang. Saya suka gunakan top align ni. Top align ni. Tapi perkataan ID sejarah kita buang. Kita letakkan ID dia saja. Hurufnya kita buat warna hitam. Cut. Dan kita nak buat dia bold. Kita mungkin nak buat dia tengah-tengah supaya nampak nice sikit. Dah tulisan boleh roboto lah. Dan saya nak dia besar sikit. Saiznya adalah 16. Bold. Okey. Ini saya naikkan atas sedikit. Okey. Sekarang saya letakkan nama. Ini pun kena pilih sekali lagi Dia kena pilih satu lagi. Dah pilih dah. Dah pilih siap-siap tengah center Okey, dah pilih. Okey, sekarang kita letakkan nama. Nama penuh. Letak. Nama penuh. Okey, nama penuh sama kita edit. Tekan lambang ni. Kita edit. Okey. Letak di tengah juga. Dan kita buat besar sikit. Nama penuh kita buang. So, kalau letak kelas, tuan-tuan boleh letak kelas. Tahniah diucapkan kerana anda telah berjaya. Tuan-tuan boleh letaklah. Boleh letak terus dalam design tuan-tuan tu. Latar belakang tu dah ada siap-siap. Ataupun tuan-tuan boleh tambahlah. Tambah dekat sini. Ada tak disediakan? Dia cuma sediakan heading tag je. Heading ni. Tuan-tuan boleh tulis. Okey. Okey. Tambahlah tahniah anda telah berjaya. Tapi saya suruhkan tuan-tuan buat terus di dalam design tu. Perkataan tu lagi baik. Mencapai skor. Ni contoh tuan-tuan Contoh saja. Okey, barulah kita letakkan markah dia. Mungkin di sini ada nama kelas dan sebagainya tuan-tuan Saya cepat sikit. Saya terus letak skor dia, form fill. Skor dia. Tuan-tuan letak je. Dia ada skor tu. Okey, tuan-tuan boleh edit lagi. Nak panah. Okey, tuan-tuan boleh pilih markah skornya mungkin besar sikit. 30 contohnya. Perkataan skor boleh buang. Ambil sini tengah-tengah. Tengah dan kita boldkan. Okey, dah siap tuan-tuan So, dah siap saya letak tersebut. Cuma tuan-tuan nanti boleh update lagi lah. Ada perkataan sendiri yang lebih cantik. Mungkin design yang lebih baik. Kalau tuan-tuan pergi tempat lain, automatik dia dah buat untuk yang lain. Dia dah buat untuk lain dah. Cuma dia tak ada nama. Sebab pelajar tadi tak set up nama kan. Cuma saya saja set up nama. Dia cuma set up untuk ID je. Yang lain tak ada. Automatik dah buat. Okey, macam mana kita nak bagi semua yang kita dah buat ni kepada pelajar? Okey, jadi tak susah. Kita dah buat semua ni. Pergi semula kepada form builder. Form builder ni. Pergi pada setting. Okey, dekat setting. Dekat email. Pilih email. Tuan kena tambah lagi add email. Ni notification 1 ni untuk tuan-tuan. Siapa yang isi kepada tuan-tuan Tapi kepada pelajar. Kita kena tambah add email. Kita tambahkan dia sebagai auto responder email Kita pilih, dia auto lah. Auto, tuan-tuan lihat pada recipient. Boleh letak nama tuan-tuan pun boleh. Khairuddin.
Khairuddin kepada siapa? Email pelajar tadi. Pelajar dia buat email kan? Oh, satu lagi tuan-tuan ya. Untuk di sini pun pelajar kena set up email. Kalau tak ada email, kita tak boleh respon kepada pelajar. Jadi kita kena respon, kena ada email. Jadi kita baiki semula form kita tambah lagi. Apa tuan-tuan, saya ulang kaji sikit. Pergi balik pada build tadi. Rupanya tak ada email. Email kena ada juga tuan-tuan ya. Kita tambah baik, tuan-tuan pilih sini, pilih dia dulu. Klik email, tarik tuan-tuan di sini ya, email. Email, okey email. Okey, dia kena email. Email anda, tambah sikit lah, nanti dia ingat email siapa pula kan. Pelajar ni kadang macam-macam. Okey, email anda. Juga kita buat tuan-tuan buat sebagai setup sebagai Ruqayyat. Okey, dan kita kena baiki balik lah. Ya. Jadi cadangan saya sebelum tuan-tuan berikan pada pelajar, kita kena testing dulu. Mungkin pilih berapa orang pelajar, 2 orang, 3 orang untuk testing form yang tuan-tuan dah bina supaya kita nampak kesilapan-kesilapan yang berlaku. Okay, dekat form builder ni tadi, saya pergi balik pada table. Pergi balik pada ID pelajar tersebut. Saya lah tadi ya, Hero 003. Saya tekan sini. Saya edit entry dengan keluar email. Saya tambah balik email saya lah. Okay, mula kuis sama saja. Kita hantar. Automatik dia akan update email, tapi ini kita tak nak dipaparkan. Sebab kita nak sembunyikan, sebab dah jadi scoreboard, kita boleh sembunyikan ya, tuan-tuan. Sembunyikan. Okey, balik semula kepada kita punya tadi, form builder tadi, kembali. Pergi balik pada setting, email. Kita set up balik ni ya. Dia dah keluar tadi, autoresponder 1, set up. Recipients. Dah tu dia dah, automatic dah cari dah, email anda, dia dah jumpa dah. Okey, kita pergi pada advance. Dekat advance ni, tuan-tuan boleh attach apa yang kita nak tadi. Tuan-tuan buka dia. Soalan kuis kita nak bagi supaya pelajar tahu jawapan dia lah. Kalau tuan-tuan nak bagi jawapan dan sijil pencapaian dia. Jadi dia tahu markah dia, dia tahu jawapan yang dia hantar. Kalau tuan-tuan bagi skema pun boleh, terpulang pada tuan-tuan ya. Okey, selepas tu baru kita, ni kalau tuan-tuan nak upload file lah, mungkin nak bagi nota tambahan. Mungkin saya baik, saya bagilah upload nota yang tadi tu yang saya buat. Baik hati kan, bagi Peterminda. Saya hantar juga open. So bila dia dapat email, dia akan dapat 3. Jawapan dia, sijilnya dan nota minda yang saya attach ya. Dan tuan tekan pada save. Okey, selesai semuanya. Okey. Jadi kita dah complete semua tuan-tuan ya. Tepat pun 10.30. Kita dah complete. Kalau pergi pada my apps, kita dah complete, dah ada app kita yang khas. Dan dalam apps tadi kita dah ada semua perkara yang kita kendaki. Okey, dah boleh jadi inovasi tuan-tuan. Dan nanti tuan boleh update lagi lah sikit demi sedikit. Macam saya pun saya update sedikit demi sedikit. Okey, dah siap dah. Tuan-tuan ya. Okey, kalau tak ada ya. Sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan ya. Jangan lupa isikan kehadiran. Untuk dapatkan sijil kehadiran dan borang SPL KPM. Okey. Rasanya itu saja yang kita dapat berkongsi pada sejak bermula 3, 4 dan 5 jam 9 hingga pukul 11 pagi. Terima kasih tuan-tuan ya dapat kekal bersama. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan semua dapat bersama terus bermula pada 3 sampailah 5 hari bulan Jun. Kesalahan dan silap saya mohon maaf. Saya cuba yang terbaik. Itulah kadang-kadang ya ada bebanan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tersatur cakap, tercross maklumat sebagainya dan mungkinlah ada kesilapan-kesilapan yang saya tak sengajakan. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan untuk bagi yang beragama Islam, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha. InsyaAllah pada Sabtu ini. Semoga ya untuk pengorbanan ni lah. Pengorbanan ni semua sekali lah tuan-tuan ya. Memang tu Hari Raya Aidil-Adha ni adalah untuk pengorbanan ya.
Dan yang erti sebenar ialah pengorbanan untuk semua sekali. Pengorbanan kita sebagai seorang guru, mudah-mudahan diberkati olehnya Yang Maha Esa, dan yang paling utama memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kita semua, insya-Allah. Dengan pengorbanan tuan-tuan semua untuk belajar, untuk menghadiri bengkel ini, mudah-mudahan terhasillah inovasi yang baharu yang akhirnya memberikan manfaat kepada pelajar dan memberikan kemenjadian murid yang baik pada pelajar-pelajar kita di sekolah, dan juga dapat meningkatkan pencapaian guru dalam SKAS di sekolah masing-masing. Itu saja tuan-tuan, insya-Allah. Nanti lepas ini saya akan kongsikan pula video dan poster untuk bengkel video ini, untuk 3 video. Terima kasih tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi di masa taklah di masa yang sama, di waktu yang berlainan nanti, insya-Allah. Jika ada lagi bengkel-bengkel bermanfaat yang saya boleh kongsikan, atau mungkin juga ada rakan-rakan PMBDP lain yang akan berkongsi ilmu-ilmu manfaat yang boleh kita ambil kebaikan bersama. Itu saja daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih BIBD, Pak Dato', tahniah.